Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiq bin Kamaluddin, Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Law Malaysia. Saya berkhidmat di Lebuh Raya selama lebih 12 tahun dah. Okey, hari ini kita diberi khusus berkenaan khabar dan capkan, dan satu ilmu yang untuk pertambahan bagi macam orang yang walaupun biasa guna tapi bukanlah orang yang advance bagi saya. Topik yang membantu bagi setiap pekerjaan saya yang harian kita guna adalah seperti presentation, slide. Walaupun kita biasa guna, tapi kita nampak bila kita olah dan lebih elaborate, kita boleh tahu penggunaan dan function-function tu boleh lebih menarik lah. Clinical trainer daripada pagi tadi dia sendiri dah mention dia nak cakap secara senyum, dan kalau kita tengok memang dia sentiasa senyum sepanjang hari ini, dan penyampaian juga jelas, dan kita pun tahu dia punya passion untuk mengajar, dan serta murid-murid pun boleh berinteraksi two-way communication. Okey, itulah salah satu orang kata kelebihan trainer pada hari ini. Satu perkataan pada hari ini adalah best. Satu lagi ia adalah pertambahan ilmu yang bermanfaat pada kita, walaupun bukannya untuk penggunaan harian, tapi ia boleh digunakan pada masa akan datang.